Ini apa aku nak buat? Aku nak makan tepung pelita. Memang top-top meletup punya sampan tau. Aku tak tahu lah betul ke kuih sampan ni lah. Rupa memang banyak macam sampan juga rupa dia kan. Tapi aku tengok macam petak-petak kan. Ni dalam dia macam ni tu. Tapi dia punya isi memang banyak lah. Hijau ni bila kau makan, kau akan rasa macam welcome back to channel Syarul Ikhwan. So hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan tepung pelita. Tepung pelita ni kalau kat tempat aku ni betul-betul viral lah. Tepung pelita dia ni je yang sedap. Tepung pelita paya jaras. Punya top kan, memang top-top meletup punya. Dia punya sedap kan. Aku memang daripada dulu lagi, umur aku 5 tahun, aku memang suka makan lah tepung pelita ni. Sedap tu, memang manis. Memang creamy. Santan ni pun sedap. Punya inti ni pun sedap kan. Manis. Tak adalah terlalu manis sangat, tapi boleh lah kan. Ni aku nak makan sekarang. Dulu nama dia ni aku panggil kuih sampan tau. Aku tak tahu lah betul ke kuih sampan ni lah. Rupa memang banyak macam sampan juga rupa dia kan. Tapi aku tengok macam petak-petak kan. Tapi tak apalah. Aku pun tak sabar nak makan benda ni. Kita nak try, nak rasa. Lagi korang tunggu, jom tengok aku makan. Let's go geng. Sebelum tu kita kena buat apa? Kita kena baca doa dulu. Amin. Kena sudur, hilang sudur dah ni. Ni sudur. Jom kita sikit kan. Kita sauk tu. Ni. Baik lah. Korang tengok colour dia kan. Ni. Nampak ni. Jom kita rasa sikit. Tengok ni. Tepung pelita ni. Bismillah. Betul-betul sedap lah. Ni pandan macam ni kan. Ni pandan ni, dia tak ada rasa macam betul-betul manis sangat. Tak ada lemak-lemak macam tu. Dia rasa betul-betul sedap lah ni. Tepung pelita paya jaras ni memang rasa dia tetap juga sama. Dia tak beza tau. Ni dalam dia macam ni tu. Sedap. Baik. Aku memang suka benda ni. Yang ni pula. Ada yang colour ni kan. Tapi dia punya isi memang banyak lah. Serius. Isi dia tengok. Isi saja. Baik. Tepung pelita paya jaras ni, kalau hari biasa, bukan hari Ramadan semua kan, memang kau takkan jumpa punya. Dia akan keluarkan setahun sekali je. Waktu Ramadan lah dia akan buat tepung pelita paya jaras ni. Yang sedap serius. Nampak ni. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi kau kena try sendiri lah. Satu aku nak bagi tahu korang, satu bekas ni RM5 je. Dia ada 5 pieces kan. Tapi okey lah. Kalau rasa macam ni, kena beli dia tiap hari ni. Ini dinamakan enak. Memang sangat-sangat enak benda ni. Ni tapi betul-betul sedap. Serius. Tak terlalu manis. Budak-budak boleh makan, orang tua pun boleh makan. Next. Tengok mana yang cun-cun sikit ni lah. Nampak colour dia ni. Cantik ni. Cantik molek colour dia ni. Baik. Memang sedap lah. Aku try yang putih saja Nak rasa dia punya lemak macam ni. Ni putih saja putih saja. Rasa sikit.
Korang tahu tak yang putih ni lemak-lemak kan. Memang sedap lah. Dia tak masin sangat. Ni. Itu yang hijau ni pula. Ni yang hijau ni. Hijau ni bila korang makan, korang akan rasa macam tak ada manis sangat, biasa-biasa. Makan benda ni, dia tak akan muak tau. Manis sangat dia akan muak. Kalau yang putih ni dia masin sangat, kita akan rasa macam muak sangat kan. Oi, betul-betul sedap lah benda ni. Betul lah. Asal aku beli 2 pack aku beli 3 pack okey dah. Memang orang cakap berbaloi sangat lah kalau makan tepung pelita Pajaran ni, memang berbaloi sangat lah. Ni Woi, aku tahu dah lama dah aku review benda ni. Memang sangat-sangat sedap. Tapi aku tak boleh makan banyak tau, sebab aku baru je lepas berbuka dia kan. Lah, perut pada kembung ni. Ni. Baik. Ni payah ni makan pakai sudu tau. Ni tuang je ni. Betul-betul sedap lah. Korang kena try lagi kan. Korang kena try. Yang paling penting sekali, kau kena try dulu, rasa dulu. Memang sedap. Korang kena try sendiri. Ni nampak ni. Ni memang sedap. Lagi sikit. Okey, kita try yang last ni pula. Aku pun tak nak makan banyak-banyak sebab nanti boleh makan untuk sahur lagi. Nanti kan nak terawih ke kan, memang susah lagi. Kita try yang last ni pula. Tengok dah kenyang lah ni. Ni betul-betul sedap lah. Serius, betul-betul sedap. Dah habis dah aku makan tadi kan. Tak nak makan banyak sebab baru je lepas berbuka semua kan. Kalau kau nak rasa benda ni, kau kena beli lah tepung pelita Pajaran. Memang sedap rasa dia. Memang betul-betul kau lah. Yang dah makan daripada dulu, yang mana yang pernah makan kan tepung pelita Pajaran ni, kau kena rasa sendirilah rasa dia macam ni. Tak akan lari rasa dia. Memang sedap. Itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video Kau jangan lupa subscribe tau. Tolong support aku untuk 2k subscriber. Lagi sikit 2k subscriber ni. Okay, kau komen pula kau nak video apa pula lepas ni. Kau nak aku mukbang apa pula lepas ni. Okay, bye.